You all tahu tak syarat pergi haji 2026 ni semakin ketat. Siapa tak sihat, gagal you all. Walaupun simpanan dah cukup, nama pun dah naik, tetap gagal. Mulai tahun ni 2026, syarat kesihatan untuk pergi haji semakin ketat. K-E-T-A-T. Ketat. Kak Ning ulang. Kalau dulu tak sihat, masih ada pusat rawatan tabung haji. Ada petugas. Ada safari wukuf. Tapi mula tahun ni, semua tu dah tak ada lagi. Dah dibubarkan. Tak ada lagi pusat rawatan khas tabung haji di Tanah Suci. Kalau sakit you all, terus dihantar ke Hospital Arab Saudi. Tak ada lagi kota jemaah yang anak-anak boleh bawa mak ayah yang uzur. Pengiring untuk jemaah uzur. Tak ada. Dan yang paling penting you all, kalau dah jatuh sakit dan tak dapat wukuf, haji tak berlaku you all. Sedih kan? Kesihatan kini jadi penentu utama kelayakan haji. BMI lebih 37.5 gagal. Kencing manis tak terkawal, kegagalan buah pinggang, hati dan paru-paru kronik, semua gagal. Kegagalan jantung, kegagalan penyakit berjangkit yang aktif, gagal. Perlu guna kursi roda. Dah tak lepas saringan. Awal-awal dah tak lepas. Jadi, kalau niat kita nak pergi haji, betul-betul nak jadi tetamu Allah ke Baitullah, kita tak boleh tunggu dekat-dekat panggilan haji, baru nak jaga kesihatan. Kena mula dari sekarang, jaga kesihatan you all. Bagi tahu mak ayah. Jaga kesihatan dari awal. Mana yang dah nak pergi haji tu. Turunkan berat badan. Kawal gula. Jaga jantung. Jaga usus. Tingkatkan sistem imun dari dalam. Dan stamina. Okay? Supaya bila panggilan haji datang, kita bukan sekadar layak dipilih you all. Tetapi dah benar-benar bersedia. Fizikal dan spiritual. Kalau rasa video Kak Neng ni bermanfaat, tolonglah share. Tolong share supaya lebih ramai sedar kepentingan menjaga kesihatan untuk syarat haji 2026. Bermula 2026. Okay, terima kasih you all.